Hari ni aku nak cerita pasal satu kereta yang tengah kecoh sekarang ni, Proton EMAS 7. Harga bawah RM125,000 tapi features dia, ya ampun, siap ada panoramic sunroof, ambient light 256 warna, speaker kat headrest. Bro, ni kereta ke ruang karaoke? Oh my god! Wow! Tapi soalan paling besar, kenapa murah sangat? Apa yang Proton cuba sembunyikan? Ada udang di sebalik bateri ke ni? Jom kita selongkar satu-satu. Tapi janji dulu, jangan terkejut sampai tersedak teh ais korang. Pada video ini, kita akan terangkan kenapa murah sangat, kenapa kereta ni paling berbaloi dimiliki tahun 2025. Akhir sekali, apa di sebalik harga murah EMAS 7? EMAS 7 ni EV first class tapi harga rakyat. Serba lengkap yang Proton bangunkan khas untuk rakyat Malaysia. Reka bentuk futuristik, tayar 19 inci, pemegang pintu tersembunyi, siap drag coefficient hanya 0.275, lebih aerodinamik dari Myvi yang cocok angin ke NKVE. Kereta ni satu cas boleh pergi 410 km, nak pick up 0 ke 100 km per jam dalam 6.9 saat. Laju boleh buat BMW 320i 2020 pun kalah. Nak bawa mak mertua pergi Jaya Grocer? Boleh. Nak pecut balik kampung pun boleh. Tak ada hal. Kenapa harga dia boleh rendah macam ni? Bateri Aegis Short Blade. Ini bateri yang kompak, selamat dan tahan sampai 1,000,000 kilometer. Short Blade bateri maksudnya sel bateri dia pendek dan lebih padat. Inilah rahsia utama kenapa Proton EMAS 7 boleh dijual dengan harga mampu milik. Reka bentuk kompak, guna bahan mentah yang minimum dan senang untuk dibuat secara besar-besaran, menjadikan kos pengeluaran jauh lebih rendah. Tambah pula dengan ketahanan sejauh 1,000,000 kilometer dan sistem thermal yang stabil. Bateri ni bukan saja selamat tetapi juga jimat dalam jangka masa panjang. Pendek kata, praktikal, reliable dan budget friendly. Sesuai sangat untuk EV rakyat. Kemudian, assembly tempatan. Banyak komponen dibuat kat Malaysia. Bila lokal, kos pun rendah. Seterusnya, spek terarah kepada rakyat biasa. Tak semua benda dia letak dalam semua varian. Ada yang full spec dan ada yang basic spec. So dekat sini dia boleh main dengan harga yang lebih rendah. Tapi walaupun murah, kereta ni bukan calang-calang tau. Bayangkan dalam masa 30 minit boleh cas sampai 80%. Kiranya sambil kau minum teh ais kat mamak, kereta dah ready. Seterusnya, jom kita cakap pasal teknologi. Korang suka teknologi smart-smart? Nah, ambil ni, 15.4 inci display macam tengok wayang atas dashboard. Head-up display, maklumat terus muncul kat cermin depan, Iron Man pun jealous. Ambient light 256 warna, kelab malam pun kalah guys. 16 speaker Flyme Sound dengan headrest speaker memang cukup untuk pendengar lagu. EMAS app, buka aircon dari rumah, cek bateri, unlock pintu, semua dari phone sahaja. Dan yang paling gempak, ada vehicle to load. Boleh cas laptop, lampu kemah, siap goreng nugget dengan air fryer kalau nak camping. Memang sangat-sangat canggih. Seterusnya kita pergi pada sistem keselamatan. Bila Proton kata murah tapi selamat, dia memang serius. Dengan sistem level 2 ADAS, kau dapat Intelligent Cruise Control, Auto Emergency Braking, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition, Door Opening Warning. Ni penting kalau ada budak jenis buka pintu suka-suka. Siap ada 6 airbag, TPMS, ESC. Pendek kata, kereta ni lebih risaukan keselamatan kau dari mak kau sendiri. Seterusnya, agenda tersembunyi. Proton ni sebahagiannya masih company rakyat. Jangan lupa, walaupun ada Geely, Proton masih bawah pengaruh kerajaan Malaysia melalui DRB Highcom. Jadi, besar kemungkinan kerajaan tengah guna Proton EMAS sebagai umpan manis untuk gerakkan agenda EV nasional. Bila kerajaan promote EV, mereka mungkin bagi insentif khas, kurangkan cukai atau bantu dari segi infrastruktur dan harga supaya rakyat mula tukar dari petrol ke elektrik.
Kiranya ni macam misi EV untuk semua rakyat Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai pengguna pun kena bijak. Harga murah tu datang sekali dengan expectation dari kerajaan supaya kita sokong perubahan ni. Proton Emas 7 ni bukan sekadar kereta, tapi satu simbol transformasi negara. Tapi ingat, walaupun ada sokongan kerajaan, korang masih kena tengok poket sendiri. Jangan esok lusa makan Maggi sebab ikut trend punya pasal. Seterusnya, siapa yang patut beli Proton Emas 7 ni? Kereta ini sesuai untuk orang muda yang nak EV pertama, korang yang kerja office ulang-alik KL Bangi, keluarga kecil, influencer yang nak posing dekat charging station, tapi bukan untuk yang nak race kat karak sebab ramai reviewer dah setuju ini model Proton dengan handling yang paling tak best. Dan seterusnya, yang selalu lupa charge phone. Sebab kereta ni pun kena charge, mesti biasakan disiplin untuk charge kereta. Kesimpulannya, Proton Emas 7 ni memang game changer untuk rakyat Malaysia. Harga dia, power, spek dia memang gila best. Design dia future ready. Yang penting, ini bukan EV copy paste dari China. Ini EV yang dibuat untuk kita dan oleh kita. So, kalau korang rasa Emas 7 ni sesuai untuk korang, test drive dulu. Jangan beli sebabkan hype, beli sebabkan sesuai. Kalau suka video ni, tekan like, share kat kawan yang tengah cari EV budget dan subscribe untuk konten automotif Malaysia yang paling santai dan sempoi. Next video, maybe kita akan buat BYD Atto 3 versus Emas, mana pilihan terbaik. Stay tune bersama Cartified.